Projek Wira tamat dah, sudah. Dalam dunia projek car, tak semua cerita berakhir dengan kereta siap, horsepower tinggi, bunyi padu ataupun owner senyum bawa balik kereta. Wira Turbo. Ada yang projek yang kita mula dengan semangat, ada plan, ada impian dan ada harapan. Kita bayang satu hari nanti kereta ni akan siap, akan jalan dan akan jadi satu konten yang paling best dalam channel ini. Tapi realiti projek car tak selalunya cantik. Kadang-kadang benda kecil jadi benda besar. Dah diesel 2.0. Orang cakap kereta saya ni pakai enjin 4G61T. Masalah satu selesai, masalah lain muncul pula. Hari ni kita pasang, esok kita buka balik. Hari ni kita tengok ada progres, bulan depan tersadar balik. Beli untuk lubang clutch pump. Let's go. Wira ini bukan sekadar kereta untuk yang follow channel Monhoho yang dah lama. Wira ni ada sejarah. Ada suka, ada lawak, ada bunyi turbonya, ada test drive-nya dan ada masa kita yakin dia akan siap. Tapi pada akhirnya projek ini terberhenti. Bukan berhenti sebab untuk kita pause, berehat. Bukan tunggu bajet, bukan untuk tunggu spare part. Tapi tamatlah selama-lamanya. Kereta ini dah dipotong dan kereta ini hanya tinggal memori. Jadi hari ini saya akan tunjukkan anda dalam video kali ini macam mana kisah ini bermula dan apa yang berlaku pada akhirnya. Assalamualaikum and ho everybody. Pada yang dah lama follow channel Monhoho, mesti korang tahu kan kereta Proto Wira ni, yang mana pada hari ni Proto Wira ni dah tak ada dah. Kereta ni dulu plan besar, nak buat tebur lah, nak pergi drag lah, nak buat tu, nak buat ni, nak bagi laju lah. Tapi akhirnya dia dah tak ada. Jadi hari ni yang ada hanyalah bonnet, bumper sikit, barang-barang lain. Itu je yang tinggal. Yang lain dah potong, dah hantar dah ke kedai potong. Jadi hari ni saya nak tutup video Wira Turbo ni, so kita akan ceritakan balik macam mana permulaan, apa yang kita dah buat dan kenapa pada akhirnya kami tamatkan projek Wira Turbo ni. So sebelum tu, jom kita throwback dulu video dulu. Okey, ini adalah video yang pertama Wira Turbo di Monhoho dan paling famous sampai sekarang 500 view, itu 7 tahun lepas. Tengok tu bunyi blow off SQV. Kereta saya ni pakai enjin 4G61T, iaitu turbo. So saya pakai turbo TD05. Lepas tu ada wastegate 38mm and then exhaust Super Dragger. Ini Super Dragger ya? Super Dragger. Intercooler apa ya bro? Ni intercooler VR4. VR4 nampak macam intercooler lori je bukan eh? Bukan Bukan lori besar lagi. lori besar lagi. Inilah video yang pertama dan paling famous. Siapa yang tengok dulu, siapa yang kenal kami daripada video ni, boleh komen kat bawah. Pasal inilah video yang paling famous yang menyebabkan ramai orang kenal kami. Ayo toke apa bikin? Ya, apa mau? Apa bikin? Saya mau repair kereta. Ini adalah semasa Wira ni masuk gearbox diesel 2.0. Ni pun antara video yang ramai orang tengok, ramai orang nantikan sebab ialah jarang-jarang kereta turbo masuk gearbox Wira diesel 2.0 yang final ratio dia terlalu panjang. Bagi saya boleh pakai dekat kereta turbo, tapi nak laju mula-mula tu tak boleh lah untuk layan highway. Okey. So sekarang ni saya dapat gearbox Wira juga, tapi Wira diesel 2.0. Ramai tak yang dah masuk gearbox diesel? Cuba komen dekat bawah. Kok ada orang lain sekali masuk ke? Pasal ialah ratio panjang. Ya. Housing memang sama, memang fit lah. Skru pun semua. Skru semua sama. Even tapak-tapak meter semua pun sama je. Ni Kelas set. Ni bukan kelas. Yalah, ni kelas ni dah. Okay. So kita akan pasang dulu benda-benda yang boleh pasang. Lepas tu kita akan R&D, tebuk body. Kita tengok gear 4. Gear 4 gearbox diesel sampai 18. Gear 4 saja dah sampai 18. Itulah gearbox diesel.
Seterusnya adalah Wira pergi naik dyno. Wira ni siapa tak tahu lagi, dah pernah naik dyno dulu, dan kali ni dia naik lagi sekali dyno. Dan sebelum naik dyno, macam biasa kita kena siapkan dulu persediaan sebelum naik ke dyno. Seperti tukar minyak hitam, dan yang paling penting sekali kena check dia punya marking timing. So, bila nak adjust benda ni, jangan main adjust. Seloknya pakai timing light, sebab dekat crank pulley tu ada marking berapa. Jadi kereta ni, kalau siapa tak tahu, dia pakai ECU daripada E-Manage piggyback lah, bukanlah standalone, piggyback saja. Jadi jom kita tengok pula macam mana banana tu boleh merah di atas dyno. Panas. Jadi dapatlah result 190 saja horsepower, turun lah daripada sebelum ni. Dan tapi yang paling penting, dah ada bunyi wastegate. Itulah bunyi wastegate yang digila-gilakan. Okey, seterusnya ni adalah masa ni lepas kita tu siap semua, dia turun balik enjin. Tak silap masa ni masa PKP, tak ada apa nak buat. Dan masa ni juga ada orang komen bunyi mesin jahit lah apalah. So kita turun balik enjin, piston semua okey, bearing semua okey. Dan ini adalah first start selepas kita turun enjin, bunyi mesin jahit dah tak ada. Dengar kan? Ni kita pergi test, dia lah test 31 tekan kita gayanya, bapak bahaya lah. Ada otak ni orang, aku goyang bodoh. Itulah dia. So inilah Wira selepas siap turun enjin, tak dyno dah lah, tapi kereta makin smooth pasal dia buat macam-macam benda, timing bag, apa tu, apa-apa lagi dah barang kat head, kita dah lupa dah. Jadi kereta dah smooth, dah cantik dah. Dan dengarkan bunyi yang best daripada enjin 4G. Sedap tak bunyi 4G? Memang saya suka bunyi 4G ni. Sedap macam lori. Itulah dia, kita try buat gear 2 berat sikit lah sebab gearbox diesel kan. Okey, masa ni masa PKP, tak silap masa ni famous siapa buat exhaust kuat masuk penjara. Jadi Ali pergi buat exhaust daripada Mugen. Tips daripada Mugen. Okey, awak sini. Mugen bro, Mugen. Mana? Bapa. Mugen, main lah. Tak cakap, kita nak beli Honda tapi tak mampu, kita pakai. Jadi itulah kisah dia. Masa tu heboh sangat pasal masuk penjara buat exhaust tu. Jadi dah lah pakai exhaust daripada S-Flow je, tips brand Mugen. Dah tinggal bunyi wastegate saja. Ini adalah episod yang paling terakhir sekali. Selepas kereta tu siap tadi, korang tengok enjin turun semula sebab Very big thanks to Fishman Turbo and your world. so masa ni lah yang ada projek yang nak pergi drag tu, nak buat berapa second saya tak ingat. Jadi enjin turun semula. Ini dah pergi ke performance. Kita tengok, kita dah kecap bawah cover, tukar sebagian puli, kita buat cam 288 tak silap. Apa lagi ya, clutch. Jadi inilah episod yang paling terakhir yang tak siap-siap sampailah kita kena potong. Jadi itulah kisah dia sebenarnya. So ramai yang bertanya tentang update. Masa ni memang enjin dah tak ada lagi sekali, padahal kereta running elok je. Tapi taklah, kita turun balik konon-konon nak buat projek. Dah kali itulah menjadikan dia episod yang paling terakhir sekali. Barang-barang dah gempak, tapi itulah turbo pun dah buat. Turbo tidak off-road kan silap, dah buat. Tapi itulah dia, itulah kisah dia yang sampai tahap potong tu. Inilah episod terakhir dia. So clutch pula, ini daripada kita dah hantar ke Casper Racing masa ni tak silap. Clutch 3 kaki, hantar ke Casper Racing untuk buat clearance, buat apa lagi, cramping lah apa-apa semua pasal nak launch tadi. So masa ni pun gearbox dah standby dah. Gearbox kita dah buat gearbox 45 untuk ratio untuk drag 200 meter. Tapi saya tak ingat dah kiraan-kiraan itu sebab ada Sifu Denny lah yang kena kira kan.
Sempat jugalah masa ni pergi ke Dayak Garage untuk beli-beli barang-barang sikit. Tengok pula Evo 3 dia ni di PJ42 dah rata house ya. Memang main 10 second car 400 meter. Dan kita beli masa ni tak salah intake lah, intake ECI multi bukan. Dengan intake pendek dengan juga radiator. Itulah ni lah yang antara yang last beli barang yang kesudahannya tak pasang-pasang sampailah kesudah. Tamatlah kisah Wira. Akhirnya Wira ni sempat juga balik ke ML Garage Rauk. Sempat berdiri dekat sini. Sempat kita tengok balik. Kita cuba fikir adakah lagi jalan untuk dia hidupkan semula. Jujurnya memang kita pernah cuba. Kita pernah ada niat nak siapkan. Kita bayang satu hari nanti kereta ni hidup, keluar daripada bengkel, bunyi turbo dengar semula di jalan. Tapi masa berlalu, ML Garage makin besar, tim makin ramai, pelanggan makin banyak dan tanggungjawab kami pun makin berat. Satu, masa dah terlalu banyak lah habis kat dia. Masa dah banyak habis kat dia. Duit dah banyak habis kat dia. Duit habis, masa habis. Dan yang paling bahaya sekali adalah jikalau kami terlalu komit pada kereta, akhirnya bisnes ML Garage boleh tergantung. In the end of the day, kereta tu hidup pun tak. Buat dah macam-macam. Bunyi dia hidup macam mana pun tak tahu lagi. Kadang-kadang benda yang paling susah bukan nak mula, tapi kita nak terima yang pada satu hari nanti cerita ini telah sampai kepada penghujung. Wira ini tak sempat siap, tapi dia sempat jadi sebahagian daripada perjalanan kami. Dia sempat bagi kami suka, pening, harapan dan kenangan. Hari ini kita tutup cerita dia. Bukan sebab kita tak sayang, tapi ada benda yang lain untuk kita lepaskan. Dah tak sanggup lah nak menabur duit. So kita tamatkan lah riwayat dia. Kita bagi orang lain pula enjoy engine. Dan itulah dia. Selamat tinggal Wira Turbo. Kau tak sempat sempurna, tapi kau tetap ada cerita. Jadi itulah dia kisah Wira Turbo. Tamatlah kisah dia. Dan akan datang kita akan ada projek baru, iaitu projek Setra GTI yang dah 3 tahun dah siap. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa tekan subscribe kat bawah. Jumpa lagi di video yang akan datang.